kita masih lagi melihat black economy ini disebabkan keberkesanan mengutip cukai. Jadi mereka yang nak melarikan diri daripada membayar cukai, mereka berlakulah black economy yang masih lagi berleluasa dalam negara kita ini. Jadi saya nak mohon kepada Kementerian Kewangan supaya e-invoice ini perlu diperkemaskan lagi supaya kita boleh membenterah dalam masa yang sama, boleh membenteras gejala black economy yang berlaku dalam negara kita yang mengurangkan hasil negara akibat black economy. Jadi oleh sebab itu, kita menerima prinsip bahawa e-invoice adalah reformasi penting bagi memperkukuhkan sistem percukaian negara. Namun, realitinya majoriti PMKS masih tidak bersedia. Mereka menghadapi kekangan kos integrasi sistem, kekurangan tenaga kerja yang celik digital, serta charge langganan perisian e-invoice yang semakin meningkat akibat monopoli penyedia perkhidmatan. Service provider ni mengambil kesempatan ini juga kita tengok menekan PMKS ini. Lebih membimbangkan sebahagian pemain kecil mula merungut bahawa e-invoice ini boleh menjadi bentuk cukai baru secara tidak langsung kerana mereka perlu menanggung kos operasi tambahan sebelum melihat apa-apa manfaat sebenar kepada perniagaan. Persoalannya, apakah kesan mitigasi menyeluruh kerajaan untuk memastikan e-invoice tidak membebankan PMKS termasuk pertimbangan terhadap subsidi digital, latihan teknikal berfokus sektor atau tempoh pengecualian bersyarat grace period bagi syarikat mikro usahawan kesawanan yang masih berada di peringkat asas digitalisasi. Maknanya nak ada link antara Kementerian Digital dengan Kementerian Kewangan yang nak buat e-invoice ini. Oleh sebab itu kita tengok, adakah kerajaan bersedia mewujudkan satu mekanisme maklum balas dua hala antara LHDN dan PMKS agar pelaksanaannya bersifat reality based policy bukan hanya ideal di atas kertas? Apakah jaminan kerajaan bahawa pelaksanaan e-invoice ini tidak sekadar menambah tekanan kepada PMKS? Soalan ini penting. Soalan ini penting kerana PMKS ini terlibat banyak. Okey, last. Okey. Apakah jaminan kerajaan bahawa pelaksanaan e-invoice ini tidak sekadar menambah tekanan kepada PMKS yang sedang berjuang untuk hidup, dan bilakah akan diwujudkan mekanisme mitigasi spesifikasi? Inilah perkara yang selalu duduk berlaku. Hara ni macam duk ganggu. Sekejap lagi aku balas balik, hampa tak tahan lagi, hampa mengusul. Hampa buat usul mengadu dekat speaker. Jangan kacau. Biar saya habis dulu. Apa ni tak erti kot. Okey, terima kasih. Silakan. Terima kasih Puan Di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Pendang. Dalam usaha untuk membantu PMKS melaksanakan e-invoice tanpa melibatkan sebarang kos tambahan, LHDN telah menyediakan, saya sudah sebutkan tadi tapi tak apa, saya akan ulang, portal My Invoice yang boleh diakses dan digunakan secara percuma bagi proses penghantaran e-invoice kepada LHDN, dan juga aplikasi My Invoice iaitu platform mudah alih bagi memudahkan pelaksanaan e-invoice di telefon pintar. Sistem My Invoice e-Post iaitu platform Digital Point of Sales POS yang disediakan secara percuma oleh LHDN bagi membolehkan penjual yang layak dengan pendapatan atau jualan tahunan di bawah RM750,000 untuk mengeluarkan e-invoice secara langsung semasa transaksi dengan pembeli, atau pembeli boleh meminta e-invoice daripada penjual selepas selesai. Bagi PMKS yang berkeupayaan dari segi kewangan, mereka mempunyai pilihan untuk membangunkan sistem sendiri atau menggunakan perkhidmatan pembekal teknologi seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Pendang. Namun, anggaran kos yang perlu ditanggung oleh peniaga adalah bergantung kepada proses perniagaan dan kompleksiti sistem perniagaan masing-masing serta berdasarkan keperluan perniagaan. Bagi terus membantu perniagaan, kerajaan menyediakan insentif cukai kepada mereka yang melakukan perbelanjaan bagi pelaksanaan e-invoice seperti berikut yang kita juga telah banyak kali menyebut, iaitu tempoh tuntutan allowance modal dikurangkan daripada 4 tahun kepada 3 tahun, potongan cukai sehingga RM50,000 bagi setiap tahun taksiran bagi perbelanjaan yuran perundingan yang ditanggung oleh PMKS mulai tahun taksiran 2024 ke 2027. Kerajaan akan terus komited untuk membantu semua syarikat termasuk PMKS semasa tempoh peralihan dalam melaksanakan e-invoice sepenuhnya. Sesi libat urus, aktiviti pendidikan dan hand holding program dengan izin akan terus dipergiatkan lagi di seluruh negara bagi menjelaskan proses dan mekanisme pelaksanaan e-invoice di samping memberi bimbingan perhubungan penggunaan My
portal My Invoice, semua libat urus, semua rundingan ini adalah diberikan oleh LHDN secara percuma. Sekian, terima kasih. Ledang. Terima kasih, Tuan Pertua. Kita dengar tadi bahawa antara perkara yang merunsingkan di kalangan PMKS ialah kekeliruan teknikal ataupun yang membebankan mereka sehingga boleh menjejaskan dari segi kos operasi. Jadi bagi kerajaan sudah tentunya kita nak pastikan supaya pelaksanaan e-invoice ini benar-benar memudahkan, bukan menyulitkan, supaya rakyat dapat berniaga dan menanggung kos hidup keluarga mereka. Jadi soalan tambahan saya, adakah semua transaksi penjualan barang dan penyediaan perkhidmatan dibenarkan untuk digabungkan dan disatukan bagi kita menghantar data kepada LHDN? Ataupun adakah kerajaan tetapkan garis panduan khusus mengenai bentuk penyatuan transaksi yang dibenarkan di bawah sistem e-invoice untuk pastikan ketelusan pematuhan serta kemudahan kepada para peniaga khususnya PMKS? Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat. Secara asasnya, e-invoice hendaklah dikeluarkan oleh penjual bagi setiap transaksi penjualan barang dan penyediaan perkhidmatan melalui sistem atau portal My Invoice. Walau bagaimanapun, perniagaan dibenarkan untuk menyatukan transaksi-transaksi jualan barang dan perkhidmatan bagi transaksi tertentu berdasarkan butiran resit yang dikeluarkan kepada pembeli dan hendaklah mengemukakan kepada pihak LHDN dalam tempoh 7 hari pertama bulan berikutnya. Namun begitu, MOF atau Kementerian Kewangan telah menetapkan beberapa aktiviti dan industri yang tidak dibenarkan untuk mengeluarkan e-invoice disatukan atau consolidated e-invoice dengan izin seperti berikut. Ada 7 golongan. Yang pertama, otomotif, iaitu jualan kenderaan bermotor. Yang kedua adalah jualan tiket penerbangan dan penerbangan peribadi. Yang ketiga, barangan emas dan barangan mewah. Yang keempat, pembinaan, iaitu membina sebuah rumah atau kompleks. Pemborong dan perunjitan barangan pembinaan, perjudian dan permainan berlesen serta bayaran kepada ejen atau pengedar. Tapi walau bagaimanapun, mulai 1 Januari tahun depan, iaitu 2026, kita akan tambahkan 3 lagi aktiviti yang tidak dibenarkan pengeluaran e-invoice yang disatukan, iaitu pertama, transaksi jualan barang dan penyediaan perkhidmatan yang melebihi nilai threshold RM10,000. Yang kedua, industri elektrik yang melibatkan pembekal perkhidmatan elektrik utama di Malaysia yang terlibat dalam operasi pengagihan, pembekalan atau penjualan elektrik kepada pengguna akhir. Dan yang ketiga, industri telekomunikasi yang merangkumi pembekal perkhidmatan telekomunikasi yang menawarkan pelan pascabayar, langganan internet serta pakej jualan peranti elektronik kepada pelanggan. Data bagi aktiviti di atas diperlukan bagi setiap transaksi adalah bertujuan behavioral insight atau analitik, pengesanan dan pematuhan. Sekian, terima kasih.